Guys, Ibu Sheila Amzah baru bernikah lagi. Yes, literally baru. Tapi yang buat cerita ni meletup bukan perkahwinan tu saja, tapi timeline keluarga Sheila yang penuh plot twist. Untuk faham kenapa ramai terkejut, kita kena rewind sikit. Ibu Sheila cerai pada 2 Ogos 2023. Tak lama lepas tu, ayah Sheila pula kahwin dengan sahabat baik keluarga. Netizen masa tu memang terbeliak. Fast forward ke hari ni, Ibu Sheila move on dengan sangat klasi. Majlis simple, intimate, penuh doa. Dan Sheila nampak betul-betul happy untuk ibu dia. Tapi kisah Sheila ni cuma satu contoh. Tahun 2023 hingga 2025, terlalu ramai selebriti Malaysia bercerai. Korang sabar jap. Sebelum kita sambung ke bahagian yang lebih panas, kalau korang suka gosip macam ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Oi Jom. Kita bagi korang cerita panas, gosip terkini dan drama selebriti Malaysia yang kadang-kadang lebih viral daripada artis tu sendiri. Okey, sambung. Diana Daniel dan Farid Kamil, 11 tahun bersama, 2 anak. Nafkah, konflik, kronologi panjang. Semuanya mengisi timeline Malaysia berbulan-bulan. Abby Abadi dan Norman Hakim, OG drama 2000-an. Orang ketiga, isu keluarga, antara kes paling diingati. Nora Danish dan Nedim, 7 tahun kahwin. Umum kata tak sefahaman, tapi timeline media buat semuanya kelihatan lebih rumit. Rita Rudaini dan Aidil Zafwan, kes lama tapi padat. Mahkamah, isu restu, semua ada. Fazura dan Fatah, ini antara yang paling mengejutkan. Pasangan yang nampak stabil, rupanya bergelut jauh di belakang kamera. So aku korek data global. Dunia kata punca utama cerai, kurang komitmen, affair, bergaduh tanpa henti, masalah kewangan, expectation tak realistik. Nampak macam textbook, tapi real. Tapi data Malaysia 2023 hingga 2025 lagi menarik. Punca dari suami yang paling tinggi 56.2% iaitu kurang persefahaman. Kedua tertinggi sebanyak 11.8% ialah curang. Ketiga 10% dari campur tangan keluarga. Manakala dari isteri yang tertinggi 38% kurang persefahaman. Curang pula di tempat kedua sebanyak 20.5%. Manakala tempat ketiga ialah tak bertanggungjawab sebanyak 15.2%. Punca nombor 1 untuk kedua-dua pihak sebenarnya memang tak faham pasangan. Jadi bila selebriti bercerai, jangan cepat kata artis memang drama. Realitinya, benda sama berlaku dekat orang biasa. Kalau kau masih tengok sampai sini, memang sah kau orang bijak. Orang datang nak gosip, kau datang nak faham. So ni part yang pedas. Nasihat yang real untuk yang nak kahwin dan yang dah kahwin. Yang pertama, sediakan payung sebelum hujan. Wajib ada income sendiri. Ini bukan ego, ini survival. Bil elektrik tak boleh dibayar dengan cinta. Kedua, expect less. Jangan masuk kahwin dengan expectation TikTok. Tahun 2025 ni, kerja 2 job pun belum tentu lepas. Expect less, bahagia lebih. Ketiga, anak itu rezeki tapi amanah. Keempat, jangan mengungkit. Kelima, dunia luas. Berbaiklah dengan semua. Tengok selebriti solo macam Era, Rita, Fazura. Mereka bukan tak laku. Mereka cuma dah faham tanggungjawab besar selepas kahwin. Kita pun sama. Ujian kita sama. Jadi, analisis ni korang setuju ke tidak? Komen nasihat versi korang. Kalau kau pernah rasa benda sama, kau tak keseorangan. See you in next episode.